terdapat beberapa pilihan rawatan yang tersedia untuk wanita yang mengalami inkontinens urin tekanan. Ini termasuk pengurusan secara konservatif yang sebahagiannya boleh merangkumi pengurangan berat badan, pengurusan cecair dan latihan otot lantai pelvis. Selain itu, latihan pundi kencing juga boleh membantu. Namun, bagi sesetengah wanita yang mengalami inkontinens tekanan yang teruk dan tidak memberi tindak balas kepada terapi ini, pembedahan boleh menjadi pilihan yang munasabah. Inkontinens tekanan boleh memalukan bagi wanita, boleh menjejaskan kualiti hidup dan boleh menyebabkan mereka menarik diri daripada semua aktiviti sosial. Oleh itu, jika ia berlaku, adalah penting untuk wanita memahami bahawa ia boleh dirawat dan boleh dikawal walaupun dalam keadaan yang teruk. Apakah pilihan untuk wanita yang tidak memberi tindak balas kepada rawatan konservatif? Bagi wanita seperti ini, terdapat pilihan seperti prosedur sling, pita mid-urethra atau Birch-Kolpow suspension. Setiap daripada 3 prosedur ini sangat berkesan dan memberikan hasil jangka panjang yang berkekalan bagi kebanyakan wanita, tetapi setiap satu mempunyai profil yang berbeza dari segi pesakit mana yang paling sesuai untuk setiap prosedur ini dan setiap satu juga mempunyai implikasi tertentu untuk jangka panjang yang perlu diketahui oleh wanita. Sesetengah wanita yang menjalani prosedur sling mid-urethra mungkin menghadapi isu berkaitan penggunaan mesh sintetik. Ini jarang berlaku dalam pembedahan inkontinens stres kerana jumlah mesh yang digunakan sangat kecil, namun ia masih boleh mendatangkan masalah dan wanita perlu mengetahui perkara ini sebelum menjalani prosedur tersebut. Prosedur autologous adalah sedikit lebih invasif, tetapi ia memberikan hasil jangka panjang yang berkekalan dan beberapa masalah yang berkaitan dengan mesh sintetik tidak berlaku dalam prosedur ini. Birch-Kolpow suspension adalah kurang berkesan berbanding 2 prosedur yang lain dan oleh itu ia tidak begitu kerap digunakan pada masa kini di seluruh dunia. Jadi, prosedur yang biasa digunakan adalah sling mid-urethra dan sling autologous. Kedua-duanya sangat berkesan dengan hasil yang berkekalan. Ini adalah prosedur invasif minimum yang mengambil masa kira-kira setengah jam untuk dilakukan, boleh dilakukan secara rawatan harian atau kemasukan 1 hari sahaja dengan tempoh pemulihan yang singkat. Kebanyakan wanita memberikan tindak balas dengan hasil yang berkekalan, tetapi terdapat sebilangan kecil wanita yang boleh mengalami ketidakselesaan atau kesakitan berkaitan dengan prosedur ini atau boleh mengalami pendedahan mesh atau jangkitan yang berkaitan dengan mesh. Adalah sangat penting untuk mendapatkan kaunseling teliti, mengadakan perbincangan terperinci antara doktor dan pesakit untuk memahami implikasi prosedur-prosedur ini sama ada jangka masa pendek atau panjang. Namun, bagi pesakit yang dipilih dengan betul, hasilnya telah terbukti berkekalan dalam jangka masa panjang.